Lady? Hah? Dok. Apa kau panggil Lady? Dok. Apa? Dok. Hah? Apa kau bilang Lady? Dok. Oh my. Tahu aku jak monah dia. Dia tak kira. Tak ada je. Gunan pulang-pulang. Tapi tipu. Tipu memang tipu. Tapi tipu yang berlehat. Borsa pina aku pernah. You murno. Ana je aku lihat. Bahasa ana dah orang gede. Ai dengku. Nun jak deh. Jadi mana orang? Iban. Dia lu Indonesia. Udah. Indonesia je. Bahasa Indonesia je. Jadi mana? Dan doa atau yang Mona? Mona yang Ida Jakarta deh. yang gelap-gelip malamnya. Yang lelonte malamnya. Tua ke kenan. Itu hawa tak jak kenan. Man pakai kan kena jak kenan. Man tipu sagai. Udah. Bahasa juga tak kenan. Hai dia kan mungkin bahasa Aceh depan gede. Cukup bangai kau ke. Igap. Hanya bangai ada tu. Igap bahaya. Gara-gara Hana peng, hana nyo, hana ngan puja. Ikat bahasa dia kado Indonesia tapi bahasa hanya bahasa Indonesia nyan pu kibat. Pakai kereta sapu kan je ada. Kira-kira sapu. Oh, je kira-kira sapu. Kira-kira sapu ah. Tak beres. Kau pegah di kira-kira sapu je ni. Yang je kah je deh. Maka kadangnya ilmu nyo hana kau pegah hang depu. Punya baju buta deh ikun. Punya baju. Punya baju makan nasi. Oh. Makan nasi? Tak ada. Punya cewek. Ha? Cewek? Punya cewek? Cewek adik ke? Cewek asyik? Mak punya bahasa Melayu alam. Inder woman. Kakak. Punya tipak betul bahasa Indonesia? Punya tipak. Dendang. Dendang? Nyobek? Nyobek jangan. Punya cewek. Siapa yang panggil? Punya cewek. Dendang. Oh no. Dok. Oh ya. Oh man. Betul ini pernah mana? Ini gundu. Tangkon lagi. Alah bu. Oi dok. Dok. Oi. Mana dek? Apa panggil kau Lady? Apa kau panggil Lady? Hah? Dok. Apa kau panggil Lady? Dok. Apa? Dok. Hah? Apa kau bilang Lady? Dok. Apa coba ulang lagi? Dok. Gak ada adabnya orang. Kasih. Enggak.